dah terror sikit kau nak belagak, kau kena malu lah. Sebab yang hotai pun, so aku ikut mana attitude yang baik tu. Aku follow lah Abang Mahdi tu. Aku sampai sekarang ingat Abang Mahdi tu, banyak lah dia ajar aku. Walaupun sekejap je aku shoot dengan dia tu, banyak lah dia ajar kalau ni macam ni. Dia pun layan aku baik, walaupun aku ni kuli dia masa production tu. Aku bukankan lain lah, tapi dia tak pernah anggap aku macam tu. Macam tu lah. So okay, buat social media agency ni sebenarnya agak tough sekarang sebab terlampau banyak. Betul. Okay, macam mana benda yang kau boleh share lah untuk kau sustain? Okay, minum dulu. Okay, so cerita ni aku kena cerita direct. Macam ni. So macam ni, sebenarnya aku dulu, kalau nak dipendekkan cerita, aku dulu ada banyak buat bisnes lain juga, which is aku fail. Apa yang bisnes yang boleh bagi banyak tahu? aku pernah buat bisnes pomade. Okay. Aku pernah jual produk kecantikan. Okay. Aku dengan bini aku pernah buka spa. Kalau kau dah buka spa tu besar tak adalah. Nak dekat 100,000 lah juga habis. Lepas tu aku ada buat bisnes printing. Dengan masa tu dengan government lah, masuk kontrak, masuk tender, macam-macam.